Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah Muhammad Alim ingin membentangkan tajuk pewarisan soalan 1. Soalan 1 ialah Faris meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan serta meninggalkan juga seorang kakak kandung yang bernama Humaira dan meninggalkan seorang adik kandung yang bernama Ain. Berapakah bahagian pusaka untuk setiap waris tersebut? Lakarkan jadual untuk menyelesaikan masalah pusaka tersebut serta berikan dalil dan hujah bagi bahagian yang diterima oleh setiap waris. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada jadual penyelesaian. Si mati meninggalkan 4 jenis waris iaitu anak lelaki seramai 3 orang, anak perempuan seramai 2 orang, kakak kandung yang bernama Humaira seorang dan juga adik kandung bernama Ain seorang. Okey, untuk anak lelaki, seorang akan dapat bahagian 1/4 bahagian setiap seorang. Untuk anak perempuan akan dapat 1/8 bahagian seorang. Untuk kakak kandung dan juga adik kandung tidak mendapat bahagian. Okey, kita tengok pada bahagian dia pula. Anak lelaki mendapat bahagian asabah. Jenis bahagian ialah asabah bin nafs. Dan juga saham dia ialah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Okey, untuk anak perempuan pula, anak perempuan juga mendapat asabah tapi mendapat asabah bil ghair iaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, untuk bahagian kakak kandung dan juga adik kandung, mereka punya bahagian kita sebutkan ialah mahjub. Dua-dua mahjub dan jenis bahagian dia ialah hijab pengharaman. Kiranya dua-dua kakak kandung dan adik kandung tidak mendapat apa-apa bahagian. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Syafina binti Muhammad Yusof. Nombor matrik KIDL 24090430. Seterusnya saya akan terangkan untuk bahagian pusaka bagi 3 orang anak lelaki dalam kes keluarga Faris. Berdasarkan situasi yang diberikan, Faris telah meninggal dunia dan dia tinggalkan 3 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan, seorang kakak kandung Humaira dan seorang adik perempuan iaitu Ain. Untuk bahagian 3 orang anak lelaki, mereka menerima pusaka secara asabah bin nafs. Asabah bin nafs ni bermaksud waris lelaki yang menerima pusaka dengan dirinya sendiri dan tak bergantung kepada kewujudan waris lain untuk dia menjadi asabah. Oleh itu, anak lelaki dalam kes ni kita kategorikan sebagai asabah bin nafs. Walaupun ketiga-tiga anak lelaki tersebut menerima secara asabah bin nafs, dalam kes ni mereka mewarisi pusaka bersama-sama dengan 2 orang anak perempuan. Jadi, bila anak lelaki dan anak perempuan mewarisi secara bersama, pembahagian harta pusaka dibuat mengikut nisbah 2/1, iaitu bahagian seorang anak lelaki adalah 2 bahagian berbanding seorang anak perempuan. Jadinya, untuk tentukan saham yang diterima oleh setiap waris, kita tengok pada nisbah tersebut. Setiap seorang daripada 3 orang anak lelaki terima 2 saham, manakala setiap seorang daripada 2 orang anak perempuan dapat 1 saham. Maka bagi 3 orang anak lelaki, pengiraannya ialah 2 tambah 2 tambah 2 yang menjadikan jumlah keseluruhan bahagian mereka ialah 6 saham. Manakala 2 orang anak perempuan pula menerima jumlah 2 saham. Jadi jumlah keseluruhan saham ni ialah 8 saham dan asal masalah untuk kes ni ialah 8. Berdasarkan jumlah 8 saham tu, setiap seorang anak lelaki terima 2 daripada 8 saham iaitu 2/8/1/4 lah. Jadi setiap seorang daripada 3 orang anak lelaki terima 1/4 daripada harta pusaka, manakala jumlah keseluruhan bahagian bagi ketiga-tiga anak lelaki ni ialah 6/8 daripada harta pusaka. Pembahagian ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Maksudnya, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Ayat ini menjadi dalil kepada pembahagian antara anak lelaki dengan anak perempuan mengikut nisbah 2/1. Oleh itu dalam kes ni
setiap anak lelaki dapat 2 saham, manakala setiap anak perempuan dapat 1 saham. Kesimpulannya, 3 orang anak lelaki menerima pusaka secara asabah binafs dengan setiap seorang mendapat 2/8, menjadikan keseluruhan 3 orang anak lelaki ini dapat 6/8 daripada harta pusaka. Sekian, itu sahaja penerangan daripada saya untuk bahagian 3 orang anak lelaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Fatih Hamdan. Nombor matrik KIDL 240904062. Saya menerangkan berkaitan dengan si mati, iaitu Faris ni meninggalkan 2 anak perempuan. Saya akan memberikan penerangan berkaitan dengan 2 anak perempuan. Yang kedua, terang bahagian yang diterima. Yang ketiga, jenis asabah. Dan yang keempat, huraikan dalil. Okey, kita pergi yang penerangan yang pertama, iaitu penerangan berkaitan dengan 2 anak perempuan. Okey, bagaimana kesnya? Okey. Kesnya adalah Faris meninggalkan 2 anak perempuan. Faris meninggalkan 2 orang anak perempuan. Kedua-duanya mewarisi bersama dengan 3 orang anak lelaki. Jadinya kat sini setaraf lah maksudnya. Okey. Yang seterusnya, apabila anak perempuan hadir bersama anak lelaki, mereka tidak mengambil bahagian tapi menjadi asabah bersama anak lelaki. Okey, asabah yang dimaksudkan adalah asabah bil ghair. Maksudnya perempuan menjadi asabah disebabkan adanya lelaki yang setaraf dengannya, iaitu anak lelaki. Okey, penerangan yang kedua berkaitan dengan bahagian yang diterima oleh 2 orang anak perempuan. Okey. Dalam kes ini, anak lelaki menerima harta pusaka bersama anak perempuan sebagai asabah. Pembahagian dibuat mengikut kadar 2 bahagian untuk seorang anak lelaki dan 1 bahagian untuk seorang anak perempuan. Okey, kalau kira kat sini ada 3 anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Okey, kita tengok perkiraan dia macam mana. 3 anak lelaki didaratkan dengan 2 saham. Jadi sama dengan 6 saham. Itu bagi anak lelaki. Yang 2 anak perempuan pula didaratkan dengan 1 saham. Jadinya bersamaan dengan 2 saham. Jumlah saham akan mendapat 8. 8 tu kita panggil dia asal masalah lah maksudnya. Okey, oleh itu setiap anak lelaki menerima 2/8. Bila dikecilkan angka akan menjadi 1/4 daripada harta pusaka. Setiap anak perempuan pula menerima 1/8 daripada harta pusaka. Okey. Penerangan yang ketiga berkaitan dengan jenis asabah untuk 2 orang anak perempuan. Jenis asabah bagi anak perempuan dalam kes ini ialah asabah bil ghair. Okey. Apa huraian dia adalah yang pertama, anak perempuan pada asalnya dia boleh menerima bahagian furud, bahagian fardu tertentu, tetapi bila terdapat anak lelaki, anak perempuan akan menjadi asabah bersama anak lelaki tersebut. Okey. Jadinya pembahagian dibuat dengan nisbah 2/1. Okey, jadinya anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan akan mendapat 1 bahagian. Okey, yang terakhir berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan huraian dalil. Okey, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Ayat ini menjadi dalil utama bahawa apabila anak lelaki dan anak perempuan warisi bersama, pembahagian hendaklah dibuat dengan nisbah 2/1, iaitu seorang anak lelaki menerima 2 kali ganda bahagian seorang anak perempuan. Para ulama juga bersepakat bahawa anak lelaki ialah asabah bin nafs dan kehadirannya menghalang saudara kandung daripada menerima pusaka kerana anak lelaki merupakan waris yang lebih hampir kepada si mati. Okey. Maksudnya kat sini 2 orang anak perempuan itu akan menjadi asabah bil ghair. Dan juga dia akan menjadi mahjub hirman. Maksudnya dia akan terhalang sepenuhnya untuk mendapat harta disebabkannya ada waris anak lelaki. Dia ada 3 orang anak lelaki, jadinya dia akan terhalang sepenuhnya. Okey. Yang tadi berkaitan dengan asabah bin nafs tu, maksudnya dia akan menjadi kalau ada baki, dia akan menjadi dengan sendirinya anak lelaki tu akan dapat. Okey.
Okey, sampai sini je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatana Nabila binti Rosli dan saya akan menerangkan tentang tajuk harta pusaka Islam iaitu Humairah dan hijab pengharaman. Okey, kes waris saudara perempuan dalam pembagian pusaka. Okey. Situasi kes adalah mengapa Humairah tidak menerima pusaka. Okey, Humairah adalah kakak kandung. Okey, Humairah tidak menerima pusaka kerana berlaku mahjub, iaitu penghalangan hak waris daripada menerima pusaka apabila terdapat waris yang lebih utama. Okey, keadaan waris pula ialah poin yang pertama adalah terdapat 3 orang anak lelaki sebagai waris. Poin kedua adalah anak lelaki merupakan asabah. Dan yang terakhir adalah kehadiran mereka menyebabkan saudara perempuan kandung terhalang daripada menerima pusaka. Okey, seterusnya adalah konsep hijab pengharaman. Okey, mahjub. Mahjub tu maksudnya terhalang daripada menerima pusaka. Menerima harta pusaka. Okey, apa itu hijab? Hijab bermaksud penghalangan seorang waris daripada mendapat pusaka sama ada seluruhnya atau sebahagiannya. Hijab pengharaman tu pula adalah waris terhalang sepenuhnya daripada menerima pusaka kerana kewujudan waris lain yang dekat atau lebih utama. Okey, dalam kes Humairah ni, kehadiran anak lelaki menyebabkan saudara perempuan kandung terhalang daripada mewarisi harta. Okey, dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 176. Okey, petikan ayat. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fi kalalah. Okey, maksudnya Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai kalalah. Ayat ni surah An-Nisa. Okey, maksud dan kaitannya pula adalah ayat ini menerangkan hukum pusaka saudara perempuan dalam keadaan kalalah, iaitu apabila seseorang tidak mempunyai anak atau ibu bapa. Dalam kes ini, kewujudan anak lelaki menjadi faktor penting yang menghalang saudara perempuan daripada menerima pusaka. Okey, slide yang terakhir adalah kesimpulannya. Okey, rumusan hukum kes Humairah ni. Jawapannya adalah Humairah tidak menerima pusaka kerana mahjub, iaitu hijab pengharaman. Terdapat 3 orang anak lelaki yang menjadi asabah dan kehadiran mereka menghalang saudara perempuan kandung daripada menerima pusaka. Faktor utama adalah kewujudan anak lelaki. Okey, status Humairah adalah mahjub. Jenis hijab adalah hijab pengharaman. Dan rujukan dalil adalah surah An-Nisa ayat 176. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirzatun Aminah binti Ilyas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang Ain, iaitu adik perempuan kandung kepada si mati, iaitu Faris. Dalam kes ini, Ain merupakan waris yang tidak menerima pusaka kerana dia telah mahjub, iaitu terhalang daripada menerima harta pusaka. Jenis hijab yang berlaku kepada Ain ialah hijab pengharaman. Hijab pengharaman tu ialah bermaksud seseorang waris terhalang sepenuhnya daripada menerima harta pusaka disebabkan kewujudan waris yang lain lebih kuat kedudukannya. Dalam kes Faris ini terdapat 3 orang anak lelaki yang merupakan waris furuk dan mereka menerima pusaka secara asabah binafsi. Kehadiran anak lelaki ini menyebabkan adik-beradik kandung termasuk Ain terhalanglah daripada menerima pusaka. Jadi walaupun Ain merupakan adik perempuan kandung kepada Faris, dia tidak mendapat sebarang bahagian faraid kerana terdapat anak lelaki kepada si mati. Antara dalil yang berkaitan ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 176 yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu mengenai kalalah. Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka baginya separuh daripada harta yang ditinggalkannya. Ayat ini menunjukkan bahawa hak saudara perempuan seperti Ain berkaitan dengan keadaan kalalah, iaitu keadaan si mati yang tidak mempunyai anak. Tetapi dalam kes Faris mempunyai 3 orang anak lelaki. Oleh itu keadaan ini bukanlah kalalah dan Ain terhalang sepenuhnya daripada menerima pusaka.
Oleh itu kesimpulannya, Ain tidak dapat bahagian pusaka kerana berlaku hijab pengharaman, yang mana kewujudan 3 orang anak lelaki, Faris telah menghalang Ain sebagai adik perempuan kandung untuk menerima harta pusaka. Jadi bahagian Ain ialah kosong. Terdapat juga hijab nuksan atau hijab pengurangan. Tapi hijab ini berbeza dengan hijab hirman kerana waris tidak terhalang sepenuhnya. Tetapi bahagiannya menjadi berkurang disebabkan kewujudan waris lain. Contohnya, bahagian suami boleh berkurang daripada 1/2 kepada 1/4 apabila si mati mempunyai anak. Namun dalam kes Ain, hijab yang berlaku bukan hijab nuksan, tetapi hijab pengharaman kerana Ain langsung tidak menerima bahagian pusaka. Sekian daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azfar bin Muhammad Hasrin. Nombor biometrik saya KIDL 2409040023. Jadi saya akan merumuskan ataupun saya akan membuat kesimpulan tentang pembentangan yang telah sahabat-sahabat saya bentangkan tadi. Jadi pertama, apa itu asal masalah? Asal masalah dalam tajuk kami pada hari ini dapat 8. Jadi apa itu asal masalah? Asal masalah adalah saham. Apa itu saham? Saham itu pula adalah bahagian ataupun potongan harta yang perlu diberi secara tepat. Okey. Jadi pertama kita terangkan semula bagaimana asal masalah ataupun saham ini mendapat 8. Sebagaimana kita tahu, iaitu nisbah anak lelaki kepada anak perempuan adalah 2:1. Jadi dalam kes ini Faris telah meninggalkan 3 orang anak lelaki, iaitu 3 akan didarabkan dengan 2, manakala 2 orang anak perempuan, iaitu 1 akan didarab dengan 2 sebagai 2 anak perempuan dah. Jadi 3 darab 2 mendapat 6 dan 1 darab 2 mendapat 2. 6 tambah 2 dapat 8. Itu sahaja cara dapatkan asal masalah. Okey, yang kedua kita akan bercakap tentang kenapa asal masalah yang dapat adalah 8. Kerana kedua-dua waris ataupun 3 orang lelaki tadi dan 2 anak perempuan tadi itu merupakan asobah, walaupun asobahnya berjenis berlainan jenis, iaitu asobah binas dan asobah bil ghair. Tetapi dengan asobah dia mempunyai kiraan yang tetap, iaitu 2:1, iaitu anak lelaki kepada anak perempuan. Untuk rumusannya pula, untuk kesimpulannya pula, kenapa anak lelaki ataupun waris lelaki dapat harta yang lebih banyak? Kerana hal ini bukan berat sebelah, tetapi itu merupakan menunjukkan satu tanggungjawab yang besar yang dipegang oleh lelaki tentang harta. Harta yang didapatkan bukan digunakan untuk berfoya-foya sahaja, tetapi digunakan untuk menyara keluarga, menyara adik-beradik dan menyara orang-orang yang memerlukan juga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.